Kalau dapur kecil, ambil saiz 40cm. Tetap dapat fungsi stainless steel, glossy door dan storage kuku. Kalau dapur besar, ambil 160cm pun masih sama DNA, cuma lebih panjang dan lebih selesa. Kau tak akan rasa beza dari segi kualiti, hanya beza dari segi keperluan dapur. Bila fikir balik, itulah sebab aku rasa kabinet ni one of the safest purchase untuk upgrade dapur. Sebab bila semua variasi kongsi asas yang sama, tak kira apa pilihan, semua tetap tahan, kukuh, mudah bersih dan nampak premium. Kau hanya pilih ikut layout dapur, bukan ikut mana satu yang lebih bagus, sebab semua sama bagus. Kalau kau tengah fikir nak kemaskan dapur dan nak kabinet yang sekali beli guna bertahun-tahun, memang ini pilihan yang tak mengecewakan. Semua variasi kongsi kekuatan yang sama, cuma bentuk ikut selera kau. Kalau rasa dah ready nak bagi dapur kau muka baru yang lebih moden dan senang jaga, dapatkannya di beg orange sekarang. Pilihlah yang mana pun, semua memang berbaloi.